Okey, kembali bersiaran di Estrimo Podcast GP. Kita berada di segmen yang terakhir. Terima kasih kepada Estrimo. Hit Pro, lebih panas, lebih padu pengeluar minyak pelincir. Grade perlumbaan kini Estrimo yang sudah pun melibatkan diri mereka dalam Malaysia Cup Prix dan juga MSF Superbike Series. Seterusnya bersama dengan Rapido, aksesori motosikal yang memang dengan harga yang berpatutan, dengan kualiti yang sangat mantap daripada Rapido. Terima kasih juga kepada Koyoko Battery. Koyoko Battery satu-saja bateri motosikal dengan pengesahan daripada Sirim Malaysia. Anda boleh dapatkan Koyoko Battery dengan warranty sehingga ke 18 bulan. Seterusnya Tune Boss, ECU dan juga CDI yang di-develop oleh rakyat tempatan kita sendiri. Kau boleh pergi kilang dia terus. Kalau motor tu dia orang tak keluarkan, kau bawa motor tu pergi suruh dia orang buat. Dia orang boleh buat. Dan seterusnya, Elala Luggage, bag skuter peneman Twist Media. Di kala kami pergi ke mana-mana event dengan single charge boleh pergi sehingga ke 10 km katanya. Dan seterusnya, Monster Energy, minuman tenaga pilihan kita katakan Twist Media dan juga Arcade Chain. Pengeluar rantai yang digunakan di dunia perlumbaan. Okey, baik. Wandi, baru-baru ni perlumbaan di Harris GP. Harris GP ni bila kita cakap Harris memang havoc lah. Kan memang havoc dengan kehadiran dia, dengan bunyi mesin chainsaw dia orang tu kan. Memang kita tengok kehadiran pun sampai 220,000 sepanjang minggu kan. Memang kau-kau kehadiran daripada orang ke Harris Grand Prix ni. Dan saya first and foremost lah, saya nak kata dekat sini, sebelum kita ke isu-isu yang lain lah, well deserved win untuk kita nak masuk Moto3 dulu ke Moto2 ke MotoGP? Tak ada kan? Okay, kita terus MotoGP well deserved win untuk Alex Marquez. Well deserved win. Apa yang orang nak kata, nasib lah abang dia tak ada ke apa-apa, tapi bagi saya tiba masanya. Sampai orang cakap orang dah bagi dia nama julukan Mr. P2 sebelum ni kan. Sampai orang bagi, kita dengar pun daripada komentator pun dia orang cakap Mr. P2, sebut Mr. P2 beberapa kali. Tapi minggu ni kita katakan well deserved win untuk Alex Marquez selepas dia berada dalam kategori MotoGP ni sejak tahun 2020. 5 tahun, 6 tahun, tahun ni tahun ke-6 beliau dalam siri di MotoGP ini. Dia akhirnya berjaya membuktikan bahawa dia adalah juara dunia dulu. Ramai yang terlupa sebenarnya. Dia Moto3 juara dunia, dia Moto2 juara dunia. Begitu masa yang perlu diambil. Sebab apa? Pelumba-pelumba di MotoGP ni adalah pelumba-pelumba elite, pelumba-pelumba yang betul-betul berada di top of their game kan. Untuk seseorang pelumba baru untuk datang, bukan boleh terus nak rangkut juara dunia. Jadi untuk dia dapat first win ni, satu kita katakan pencapaian yang sangat-sangat baik. Tambahan pula di bumi Sepanyol, Wandi. Sebab dia pun dapat banyak bayangan abang dia, cikgu. Yalah, abang superstar MotoGP. So dia naik dikatakan dengan kabel, dikatakan dengan bantuan abang. Terutamanya pada mula-mula dia naik dulu ke Repsol Honda. Itu memang kena kecaman, hentaman, cacian, memang banyaklah oleh pengikut-pengikut MotoGP. Ia kecaman semua itu menunjukkan para peminat MotoGP ini ragu dengan kemampuan Alex. Sedangkan dia adalah double world champion dah. Itulah, padahal dia dah world champion. Tapi saya faham kenapa kebanyakannya ragu. Kerana Alex ni jenis kita kata lambat panas lah. Dia pun di Moto3 bukannya masuk terus world champ. Seperti mana 3 musim. Seperti mana Mark. Dan di Moto2 pun sama, dia ambil masa juga. 5 musim. 5 musim kan? 5 musim. Lepas tu ni MotoGP ni tahun ke-5. Tahun ke-6. Tahun ni tahun ke-6. So itulah. Dia pelumba, ada 2 jenis pelumba. Satu yang masuk memang terus. Itu talented lah kita kata. Dia cepat serasikan diri, dia cepat faham jentera dan sebagainya. So ini memang pelumba ni jarang sangat-sangat ada. Kita boleh kata Mark antaranya, kita boleh kata Rossi seperti dahulu, Casey Stoner, lepas tu Pedro Acosta. Itu orang panggil generational punya talent. Generasi akan ada. So kebanyakannya pelumba dia terdiri daripada yang jenis macam Alex, lambat panas. Tapi bila dah kena, dia dah mula serasi, dia dah mula
datang share dia, datang semangat dia. Once dia dah kena, dia susah nak drop. Betul. Dan dia mula buru tempat yang paling tinggi. Betul. Ya, inilah Alex sekarang. Saya blok kejap Wandi. Assalamualaikum Abang Wandi, Cikgu BJ. Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Habib masuk. Habib masuk. Semoga sihat selalu, alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih. Engkau pun sama, jaga diri kan. Jaga diri kau ni makan dalam makan tak teratur sangat tu. Kau nasi pun tak apa nak makan tu kan. Tengok makin kurus je aku tengok kan. Jaga juga makan Habib Okey, jadi itu adalah memang kita kata tadi, memang Alex Marquez ni memang gialah. Saya dulu antara orang yang macam sebab dulu kita ni bukan bangsa Marquez kan. Kita ni memang apa dia masuk memang makan kabel lah kan. Kau dapat terus masuk factory racing kot kan, sebelum dia ditendang ke SCR Honda Castrol kan. Tapi dan sekarang ni kita pun nampak sebab tu saya rasa kepada peminat-peminat baru yang mungkin baru menonton, mungkin kita tahulah ada lapis-lapis muda juga yang menonton, yang baru 5 tahun menonton semenjak lepas COVID dan sebagainya, yang bertanya macam kita kata mana dia orang ni, mana Augusto Fernandez, habis hanyut kan, mana nama pelumba-pelumba Moto2 World Champion yang lain dan sebagainya, tak ke mana pun. Sebab kita kata dia orang yang berada dekat dalam MotoGP sekarang ni pun dah memang elite rider, bekas juara sebelum-sebelum ni kan. Bila semua dikumpulkan dalam satu tempat, untuk seseorang pelumba tu dapat tempat pertama tu pun, race win saja pun dah cukup notable. Apa yang menariknya, saya nak petik satu benda Wandi. Perlumbaan baru-baru ni di Jerez, Alex Marquez telah pun berjaya menyamai rekod pemegang juara dunia. John May satu kali menang. So macam so macam aku dah sama level dengan juara dunia dah sekarang ni kan. So bila dia orang bersama dalam MotoGP ni memang sangat-sangat beza lah. Tengok Habib kat sini. Dia sihat dia kata, tapi yang tak sihatnya Rahul. Alamak. Aduh. Tak boleh kata apalah Habib, kau kena siram air bunga sikit kat motor dia tu. Kan nanti kau tanya apa ni? Ini coolant. Ini coolant. Tapi komen Habib macam ni, saya lebih nampak tentang kedudukan Raul tu sendiri. Sebab sebelum ni kan kita dah tahu lah Raul ni mungkin agak berbahaya ni, kerana pendatang baru Ogura masih lagi perform top, jauh meninggalkan dia. So mungkinlah kata-kata sinis Habib ni memberi bayangan betulnya apa yang kita jangka yang sebelum ni. Tapi itulah saya macam sebab kita kata benda ni macam air pun kan, kalau kita masuklah sikit dah lalah Habib ni, kita masuk sikit pasal performance track house sikit lah kan. Mungkin juga dia mendapat share macam Pedro Acosta dapat tahun lepas. Apabila dia fresh, dia tak ada apa-apa pendapat terhadap jentera tersebut. Beliau masuk, dia tak biasa dengan MotoGP, dia main sesah je. Jadi menjadi pula dia tak ada tanggapan, macam dia tak ada tanggapan jentera ideal bagi dia. Bagi aku dapat motor ni pun dah okey dah. Macam itulah. Bukan nak kata beginner's luck mungkin, tapi dia lebih mudah, dia adaptasi tanpa komplain. Benda ni macam ni aku jalan je lah kan. Aku buat sedaya mungkin. Mungkin itu benda yang berlaku sekarang ni untuk Ayao Ogura. Mungkin walaupun taklah kita bandingkan dia dengan Pedro Acosta kan, tapi mungkin itu yang berlaku. Tetapi bila dah 2-3 race baru kita nampak macam dia dah sedikit, walaupun masih dalam keadaan yang terbaik juga Ayao Ogura dengan prestasi beliau, dengan jangkaan beliau sebelum musim kan. Tapi kita nampak mungkin dia dah mula kurang sikit prestasi beliau. Ini sebab benda ni memang berlaku contohnya dalam apa kita katakan sukan sekalipun lah. Kalau kita cakap dalam sukan, contohlah Wandi tak pernah main golf kan. Contoh Wandi tak pernah main golf. Saya bagi kayu golf dekat Wandi hari pertama tu tak tahu macam mana dapat klik pak. Sebab Wandi belum ada teknik apa tu, pukul bola boleh pergi. Wandi berminat dengan sukan tu. Kemudian baru Wandi cari, okey, step yang betul. Pegang dia macam ni, badan macam ni, siku macam ni, badan macam ni. Terus tak boleh pukul. Kemudian dia jadi macam tu. Sebab apa, kadang-kadang yang pertama tu sebab kita tanpa ekspektasi, kita tanpa pengalaman, kita main sesah je. Menjadi. Tapi bila kita semakin kaji, semakin teruk. Sebelum kita jumpa balik track kita. Itu yang mungkin berlaku lah. Jadi mungkin itu juga yang berlaku dekat lumba ni. Kalau saya bowling lah. Bowling sama lah kan. Kalau kita tengok bowling kan, macam contoh saya antara orang yang serius main bowling kan. Kadang-kadang saya sakit hati apabila saya main dengan kawan saya yang tak pernah main.
kan dia boleh dapat teki 3 kali strike direct, yang kita ni yang dengan hook dia, dengan bola sendiri, dengan kasut sendiri kan. Macam itu je macam kan, dengan gaya dia lebih apa semua kan. Tapi sebab apa, itu bukan nak kata beginners luck, cuma dia selesa dengan cara tu. Nanti kalau dia dah mula minat dengan sukan tu, baru dia kaji teknik apa tu, dia akan struggle balik macam saya. Mungkin itu kita punya tanggapan. Biasa kita orang ni kan pakar. Kami ni kan pakar. Okey, baik. Seterusnya, ada saya baca komen tadi yang kata dekat sini pasal Ducati. Dekat sini dia kata Ducati Pali MFE Motor cakap dekat sini, Ducati memang gentle terbaik. Semua rider diorang perform termasuk rookie. Tapi Wandi, tapi kenapa dengar Mark sekarang ni dia harap Ducati dapat upgrade motor LX, walaupun LX kita katakan dah cukup power dengan Ducati ni. Ini ada dua persepsi, dua bahagian, okey. Percaturan ni. Satu, Mark mungkin sekadar berselindung sebab Alex dah menang. Okey, Ducati bagilah, upgrade lah sikit. Sebab kita tahu motor sekarang ni yang Mark guna, Pecco guna, bukannya betul-betul complete baru, bukan GP25. Di mana Pecco kata GP24.9. So hanya bahagian-bahagian tertentu saja yang dia upgrade dan terbukti terbukti baik. So boleh jadi Mark minta tak adalah minta secara langsung, tapi minta dalam bentuk kenyataan macam ni lah. Minta supaya Ducati upgrade untuk Alex, bagi support sikit pada Alex supaya boleh jadi pelindung yang baik buat diri dia. Itu salah satulah persepsi. Bagi persepsi yang agak negatif. Pecco tak boleh jadi pelindung dia ke? Daripada ancaman Pecco mungkin. So kerana Pecco pun jenis agak lambat panas dia, tapi bila once dia dah dapat tapi bukan dulu awal-awal kata Pecco nak pakai balik 24. Tukar je lah motor dia dengan Pecco. Itu salah faham dia kata. Itu salah faham dia sebab motor memang tak boleh tukar. Cuma dia nak ketetapan saja. Feeling tu dia nak dapat. Feeling balik. Dia nak dapat balik macam dulu. Keyakinan di atas jentera tu. Ataupun yang kedua, persepsi kedua memang Mark jenis jujur. Okey, kerana hargailah Alex, adik dia Alex, walaupun dah lama dengan Ducati dalam keadaan yang bukannya top form tapi masih lagi boleh menang, bagilah hadiah untuk menghargai. So antara dua tu lah cikgu, sama ada niat baik, betul-betul baik, jujur ikhlas, ataupun ada udang sebalik batu. So antara dua tu lah yang dikatakan. Tapi Ducati tak bagi. Masa test hari tu Ducati tak bagi. Alex sendiri kata tak, saya tak dapat apa-apa. Sebab wartawan tanya atas komen Mark tu, adakah dia dapat mencuba sedikit lah 1-2 part yang ada pada Ducati factory ni, pada motor dia. Tapi dia kata tak ada dapat apa-apa langsung. Dia masih kekal macam tu. Dan dia cuma terus pergi pada latihan tu untuk kemahiran diri je, lebih mantapkan diri. Itu saja. Cuma dekat sini kita kena faham, Ducati bukan tak nak ke apa-apa. Kalau boleh dia menang pun jentera dia juga sebenarnya. Betul. Kan. Cuma dia sekarang ni dia berbabit dengan kontrak, dia berbabit dengan perjanjian, dia berbabit dengan pasukan-pasukan lain. Apa kata Pertamina VR46 nanti? Sekalau treatment tersebut diberikan kepada Gresini Racing, apa pula kata VR46 nanti? Kami? Why not kami? Kan kami pun ada rider-rider kami kan yang boleh pergi ni kan. Walaupun Dizia kata motor dia tak boleh pergi kan. So macam itulah kita akan menjadi macam tu. Sebab itulah saya rasa memang keputusan yang bijak lah kalau Ducati tak layan benda tu. Sebab dia akan mendatangkan kesusahan kepada Ducati sendiri. Sebab kita tahu sekarang ni selepas ketiadaan Prima Pramac Ducati, selepas Prima Pramac dah pergi ke Yamaha, pasukan kedua adalah pasukan kedua sekarang ni apa? Gresini ke? VR46 katanya. VR46 kan? So kalau dia bagi kelebihan itu kepada Gresini, apa kata VR46 yang sepatutnya dapat support? Dia jadi macam tu. Jadi itu yang kita kena faham, dan itu keputusan yang baik lah daripada kita katakan Ducati. Dan saya baca komen kat sini, cikgu, apa rahsia Yamaha secara tiba-tiba semakin di depan? Bukan baju Yamaha tulis semakin di depan? Tak ada lah. Okay. Apa rahsia Yamaha? Jadi yang ni kita nak bawa kepada yang seterusnya ni. Lupa saya nak set timer tadi. Okay. Alex yakin
Ini Alex Marquez ke Alex mana ni? Ini Alex Marquez lah kan? Yang Wandi tulis dalam note ni ini adalah Alex Marquez Marquez. Alex Marquez. Tak apa, yang untuk Yamaha tu nanti kita akan bincangkan kejap. Kita habiskan tapi yang Alex ni memang dia yakin dia akan kekal kuat. Ini adalah momentum. Kita kata dia carry momentum lah macam Wandi cakap tadi. Once dia dah dapat, kemudian dia akan mula cari. Selalunya memang macam tu. Contoh kita kata mana-mana pelumba pun once dia dah sekali dapat pole position, terus nama dia akan berada di kedudukan top 3, kedudukan top 6. Dia dah jadi kebiasaan bagi dia. Kita tunggu je. Contohnya macam nama-nama pelumba-pelumba sebelum ni lah. Kalau kita kata di Moto2, Moto3 pun, kalau kita katakan nama-nama yang sebelum ni, kita kata Mario Haji contoh kan. Dulu ke mana je kan. Sekarang ni bila dia dah biasa dah kelompok 15 atas, kita dah nampak nama dia semakin baik. Samalah macam pelumba-pelumba di MotoGP. Dia akan jadi habit. Dan dia dah mula dapat klik. Itu bahasa dia lah. Okay, seterusnya kita nak komen tentang Dijia ni. Dijia dia rasa dia anak tirikan ni. Masalahnya dia anak tiri siapa ni? Baik, kepada penonton, sebab saya belum post lagi dalam penulisan. So siapa penonton malam ni akan dapatlah gosip ni. Okay. Ini gosip keluhan. Gosip ke? Keluhan lah, keluhan. Dia memang disuarakan Ya. Okay. Memang disuarakan. So keluhan lah. Dia di pasukan VR46, okay, dan dia rasa dia dianaktirikan. Sedangkan dia lama di VR46. Betul. Datangnya Frankie Morbidelli, Frankie tu kalau kira junior dia di VR46. Betul. Tetapi mengikut Dijia, dia hanya dilayan sebagai macam pekerja je lah. Datang, okay, kau kerja untuk motor-motor, okay, keluar, dapat result. Datang balik, repair, okay, keluar, dapat result. So kita improve. Datang sebagai kerja. So untuk lebih pada tu, untuk beramah mesra, untuk pergi feel as a team ke apa-apa ke, dia tak ada. Rasa more than a team. Maknanya as a family lah kira. Seperti mana yang dia nampak Frankie dapat. Mungkin dari situlah ada timbul jealous ke apa. Itu yang saya syak lah cikgu. Kalau cikgu tak rasa ke, alah mentang-mentang lah Frankie tu memang lahir daripada VR46, datang terus pinggirkan aku, atau kenapa tak sekali dia kembali kepada poin tersebut. Sebab walaupun Frankie Morbidelli ni dia berkelana di luar, dia adalah hasil daripada VR46 Riders Academy. Jadi dia bukan nak kata orang layan Frankie tu macam family. Dia family. Dia memang family. Dia memang family. Dan kita tak boleh nak tidakkan bahagian tu. Cuma dia adalah seorang family yang masuk ke MotoGP dulu sebelum adanya VR46 Academy ataupun VR46 punya team di MotoGP. Terpaksa dia berkelana di Yamaha dan sebagainya. Sebelum dibuka pula peluang sekarang ni untuk kembali ke team yang sepatutnya dia masuk. Dan saya rasa kalau kita katakan VR46 ni satu hari ambil Peko lah pun kan, wajib Peko pun sama. Sebab Peko pun adalah produk daripada VR46 Academy. Walaupun nanti ada VR46 punya team ambil rider lain pun, memang Peko akan lain. Tak kisahlah dia juara dunia ataupun tidak. Sebab apa? Dia memang family. Contohlah satu dalam masa nanti, nama contoh Celestino Vietti. Kan? Celestino Vietti VR46 kan? Ya, kan? Betul. Okay. Dia naik ke MotoGP kan. Tiba-tiba dia ni bukan, Dijia bukan. Dia masuk team VR46 contohlah. Guarantee dia akan dapat layanan lebih daripada pelumba di pasukan tersebut. Sebab apa? Dia dah memang dalam support system tu. Wandi. Ya. Dia bukanlah pada saya bukanlah VR46 tu nak layan Frankie ataupun nak mengetepikan Dijia, tapi keakraban macam cikgu kata tadi, dah sama-sama family. Keakraban tu memang dah ada. Dari jauh lagi kalau nampak, berbanding kalau Dijia yang hanya jumpa pada hari Minggu, hari race saja, kalau nampak dari jauh pun mungkin. Dari situ, kalau nak kata jealous pun, tengoklah kepada siapa yang nak jealous. Kalau nak dapat setanding, setara layanan, mustahil dapat. Kita kerja pun, kerja dah 10 tahun dengan company tu, tiba-tiba anak bos baru je habis SPM, terus masuk jadi COO, takkanlah bos nak layan kita lebih daripada anak dia walaupun baru habis SPM. Normal lah. Tapi saya ada satu pendapat jahat lah. Dijia pendapat jahat tarik kontrak settle, dapat win. Kan? Dia nasib. Tak tahu lah. Ingat tak itu? Mungkin
Tapi dia tak kata nasib, dia kata usaha sampai akhir. Sebab dia ada. Tapi saya tengok dia daripada Moto2 lagi. Memang kalau di Moto2 dia memang disayangi lah. Grace ini memang betul-betul sayang dia. Dari Moto untouchable, tapi masuk MotoGP lain sikit permainan. So itulah. Ya, itu dah sikit tak nak anak tinggi sangat Ramai lagi orang yang tak ada family lagi langsung. Betul kan? Aduh. Dan ramai yang orang tak ada team pun nak pergi. Sampai pergi ke WSSP, dah pergi ke Merata apa semua kan, pergi ke WSBK dan sebagainya tu. Jadi dia untuk berada dalam perlombaan paling elit ni pun tak payah banyak bunyi sangat lah sebenarnya, bagi saya lah sebenarnya kan. Dia pun dan nasib baik lah. Dan lagi satu, macam bila kita bekerja, nak lebih layanan lebih daripada seorang pekerja pun susah juga. Pun susah jugalah sebenarnya. Okey, baik. Seterusnya kita tengok sini. Mungkin boleh keluarkan visual tak untuk isu seterusnya ni kan. Baru-baru ni jadi isu juga apabila baru-baru ni kita tengok perlombaan penuh, perlombaan besar ataupun perlombaan penuh, perlombaan besar dia bukan sprint race tapi feature race utama. Perlombaan utama tu apabila jentera daripada Marc Marquez, jentera daripada Marc Marquez yang terjatuh. Beliau terjatuh dan terkeluar daripada saingan awal dan jenteranya dalam keadaan yang sangat-sangat kurang baik. Dalam keadaan sangat-sangat kurang baik, di mana kita tengok ini dia visual baru keluar. Maafkan kami. Belum lagi. Saya nampak saya dapat visual lain. Baik. Ramai yang bertanyakan kenapa masih lagi dibenarkan untuk jentera Marc Marquez berada di atas litar. Kenapa beliau tidak dikenakan tindakan black flag selepas jentera dia dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik ni, Wandi. Jadi kita tengok visual. Ya, pada saya dia hanya dilihat mata kasar. Kerana dia tak mengganggu sangat. Lainlah kalau enjin tu pecah. Sebab saya lebih kepada cikgu, saya lebih kepada tak kena black flag. Saya lebih kepada yang tu, lebih kepada golongan yang tak perlu pun black flag. Kerana enjin dia masih tak ada tumpahan minyak terutamanya. Lepas tu fairing dia tu tak ada terjuntai, tak ada yang ini dia visual dia. Sekadar pecah tu tapi masih lagi melekat, tidak mengganggu apa-apa, tidak kata nak patah sehingga terkena orang sebelah ke apa. Cuma rupa saja yang buruk, tapi masih lagi elok melekatnya, enjin pun tak terganggu. Tu saya memang setuju tak kena black flag. Ada bagi saya pula bukan nak kata dia patut kena black flag sebenarnya, tetapi mungkin ada kita katakan macam patut juga ada pihak yang mempersoalkan sebenarnya, kerana walaupun masih lagi semua dalam keadaan melekat, tetapi dia bukan dalam keadaan satu. Sebab kita dapat lihat ini adalah visual ni, kita dapat lihat dia berlaku di antara pecahan ini, ada yang tergantung, ada yang masih sedikit tergantung, terkulai, dan juga dia berlaku di antara penyambungan dua bahagian top fairing dan juga di bahagian cowling bawah. Jadi kemungkinan boleh tercabut tu pun mungkin boleh. Tetapi ada yang juga menyatakan macam kalau dia tercabut nanti mungkin baru dia kena kan, sebab benda tu tak berlaku lagi. Jadi kita tak boleh kata ni, dan kita tahu Dorna ni selalunya dia tak main-main dengan safety kan? Tapi bila berlaku benda ni kepada Marc Marquez, ada yang mula mengatakan macam Dorna sengaja bagi boleh kepada Marc Marquez. Pendapat Wandi, sebab benda ni dia macam antara dua tau. Dia nak kata bahaya tak? Sebab apa, benda tu masih dalam satu unit. Cuma berkemungkinan sebab benda tu dah berlubang dan angin boleh masuk dan boleh menyebabkan benda lain tercabut. Sebab kita tahu carbon fiber macam mana kan. Dia kuat untuk hadap pada satu impact saja. Kalau benda lain datang pada angle yang lain, dia boleh jadi brittle, boleh jadi rapuh dan sebagainya. Jadi Wandi kata tak patut kena black flag. Ya, saya setuju dengan yang tak. Yang okey je, teruskan. Dan sebenarnya bagi saya saya rasa macam tak patut black flag. Kan, cuma dia berada hampir black flag. Dia macam tu bagi saya. Dia hampir tapi belum
Sebab apa? Kita tahu sebelum ni ada rider yang handle sengit. Lebih membahayakan. Lebih membahayakan keadaan sebab dia tak dapat handle dengan baik. Sampai atas jentera pun masih ketuk-ketuk lagi untuk betulkan. Waktu tu dah keluar berjalan dah pun kan. Sebenarnya itu keadaan lebih bahaya bila kita tahulah bila sesuatu mounting ni sudah lari, kalau kita betulkan balik pun dia dah mula longgar. Kan? Jadi itu lebih membahayakan daripada apa yang berlaku kepada Marc Marquez ni lah sebenarnya. Jadi kalau isu yang kata tidak, kenapa tidak tu, no, dia tak ada apa-apa politik, dia tidak ada apa-apa advantage kepada siapa-siapa. Saya rasa kalau yang mana ada berfikiran macam tu, anda patut jernihkan kembali. Anda mungkin memandang daripada arah persepsi yang mungkin sedikit serong lah sebenarnya. Betul. Okey, itu untuk Marc Marquez. Dan sekarang ni berada di kemuncak adalah Alex kan, yang mendahului World Championship. Tapi dengan hanya 5 mata kalau tak silap saya. Jadi 5 mata saya kalau tak silap saya. Tapi ini pentingnya apabila kita tengok Marc, dia bangun, dia terus habiskan perlombaan. Kalau dia terus habis jatuh, alamak kan, ayo pa kan. So macam dia macam kita kata habislah dia, sebab every point matters. Dan saya tahu Marc adalah orang yang paling faham tentang mata. Marc adalah orang yang cukup berpengalaman. Dia dah berapa kali world champion. Dia tahu setiap mata tu sangat penting. Sampai kita tengok apa yang berlaku last year, Pecco dan juga Jorge Martin, perbezaan berapa mata Pecco dengan ni? Satu dua mata Tak ingat dah. Memang rapat gila lah. Bayangkan itu yang akan jadi penentu Marc di penghujung nanti. Cuma saya suka juga yang komen yang mana dia perhatikan Marc ni. Dia perhatikan Marc ni, cikgu. Yang mana dia kata Marc ni yang bagus je, bila dia jatuh, dia tak fikir lain. Dia tak marah diri sendiri, dia tak marah jentera, dia tak marah orang. Tak ada. Jatuh je, bangun, motor dulu. Motor dulu. Tak kisahlah kau langgar aku ke, kau tendang aku ke, kau siku ke apa ke. Betul. Jatuh, motor dulu. So dia cuba selamatkan, cuba pergi. Kalau dah tak boleh sangat, barulah dia biarkan. Sebab tu kalau kita tengok dia jatuh, dia punya road rash tu kan, macam walaupun dia dalam leather tapi dia masih kulit dia terburn. Sebab apa? Dia akan cuba untuk motor tu dikekalkan. Dan sebab tu kita tengok injury dia ke apa-apa. Kadang-kadang sebab apa? Sebab kau tak lepas motor. Kelas tu kau tak nak lepas, kau tak nak motor kau mati dan sebagainya kan. Sebab kita tengok ada lain-lain pelumba yang kadang-kadang kita tengok macam jatuh tu, macam boleh recover lagi, tapi terus salahkan Tuhan kan. Wow, kan. Terus kan. So macam itulah. Habis lah. Jadi macam dia lain. Sebab Marc ni dia spesies lain lah. Dia memang spesies lain. Dan sebab dia pernah komen je. Dia pernah komen di badan saya, maknanya suit dia tu lah, maksud dia. Di badan saya ada banyak nama. So saya perlu jaga mereka. So inilah. Saya rasa inilah. Profesional. Sangat profesional. Bukan setakat profesional, tapi dalam diri tanda dia berterima kasih sangat-sangat. Humble-nya dia. Itulah boleh kata. Sebab kadang-kadang orang guna perkataan profesional ni macam profesional ni pro, pandai. No, profesional maksudnya orang yang mengutamakan profession. Dia yang jadi dia tahu kerja dia adalah untuk perform, untuk bawa nama-nama ni. Kan, untuk jadi memang dia profesional lah bagi saya. Itu ada dia letakkan benda ke tepi. Kan, walaupun ni. Tapi okey, sila. Saya ada nampak terdengar podcast apa tah, dia dekat Padang Pasir tu. Okey. Dia dengan ada satu komentator tu, dia cakap yang nak tukar team tu, dia bukan berat mana, dia berat nak macam nak melepaskan loyalty yang lama ni. Yang dia punya macam mana dia kata long time sponsors. Sponsor tiba-tiba macam tu. So dia sangat kata berat hati nak tolak benda tu macam tu. Pak Marc Western kat sini kan. Jadi macam tiba-tiba kau naik atas, kau dah pakai KFC. Kau macam dia tak syok lah kan. Betul. Bagi yang nak tahu, Repsol taja Marc masa Marc masih mini GP kalau tak silap saya. Maknanya bukan level Moto3 ke Red Bull ke, tak. Bawah lagi. Azmora memang bawa Marc dapat tajaan yang tinggi. So itulah. Memang lawak dekat sini. Okey. Itu yang berlaku dekat ni lah. Jadi bukan nak sebelah Marc, cuma kita boleh ambil contoh ni, kita boleh belajar dengan dia. Betapa
betapa walaupun dia dah multiple world champion, dah sepatutnya dah masuk MotoGP Legends dah, tapi dia masih usaha dia tu lebih daripada orang yang baru rookie season. Kita nampak dia punya betul-betul nak buat tu kan, punya dah macam kau dah nothing to prove dah, kau dah macam tak perlu apa-apa nak dibuktikan dah pun, tapi kau masih buat sampai macam tu, sampai kau sampai kadang-kadang kita fikir dia ni kan risau pula kan. Wah, tak lama. Okey, baik. Kita tamat bagi perlumbaan kita di MotoGP baru-baru ini. Nak masuk ni. Okey. Nak masuk baru ni, kepada komen yang saya baca tu, yang ni Ibrahim Abdul Rahman tanya dekat dalam kita punya Facebook. Cikgu, apa rahsia Yamaha secara tiba-tiba semakin di depan? Yang tadi tu saya ingatkan tulis tu tentang Alex lain, sebenarnya saya fikir Alex lain. Okey. Apa sebenarnya yang dikatakan dekat sini, kenapa tiba-tiba? Pertama sekali faktor track. Ini saya berani cakap dekat sini, ini adalah faktor track pertama sekali. Jerez memang sebelum ini kita kata Yamaha punya track. Sebelum dominasi daripada kita kata sebelum dominasi daripada Ducati datanglah kan. Sebelum tak ada dominasi pun. Tengok. Ya. Fabio sendiri. Ya, Yamaha dan Fabio, tapi sebelum Fabio pun Yamaha lagi sebenarnya. Jentera-jentera Jepun. Jentera-jentera Jepun memang di sini sebenarnya. Kan sebab tu kita Lorenzo dulu pun sama ke apa-apa kan. Tapi cuma kita kata dominasi tu tak ada dominasi sebab tahun 2020 last Yamaha menang kat sini kalau tak silap saya. Kan sebelum 21, 22, 23, 24 barulah jentera lain. Jadi baru 4 tahun je jentera lain pegang kan. Jadi Yamaha kembali ke sini. Okey, untungnya Yamaha ni antara benda yang saya nak sebut adalah kerana mereka berada dalam konsesi. Mereka berada dalam konsesi, kena faham. Kita dalam MotoGP ni dia ada 3 konsesi, 4, sorry. ABCD. Okey, ABCD ni, A ni adalah jentera yang diorang ada terikat kepada beberapa kali update saja. Beberapa kali test saja yang boleh. Test hanya official test saja. Dan bekalan tayar dan sebagainya. Yang B ni tak ada siapa-siapa di B sekarang ni. C dan D ada. Jadi untuk yang berada di D, dia orang boleh update jentera dia orang anytime. Bila masa. Orang lain macam okey nak update aero punya kit dekat jentera dia orang pun kena tunggu. Kena tunggu masa baru boleh update aero. Tapi untuk yang berada dekat Yamaha ni, walaupun kita tak nampak daripada mata kasar, sentiasa ada perubahan daripada Yamaha. Jadi itu antara kita katakan penentu untuk Yamaha kenapa dia boleh perform kat sini, di samping jentera dia orang yang semakin dikuasakan, Wandi. Ya, kena apa ni, kita nakkan Yamaha terus bangkit. Ya. Seperti ni, dan masa test selepas perlumbaan itu, test mereka ada test engine baru je. Test engine baru, dan kedua-duanya komen positif daripada Fabio sendiri, daripada Alex Rins sendiri, yang mana katanya lebih powerful dan lebih mampulah untuk bertarung, untuk bersaing. Dan katanya okey, maafkan saya potong sikit, Wandi, sebab mengikut laporan daripada seorang penulis, Toshi. Okay. Aku cakap aku nak sebut nama dia malam ni. Penulisan daripada Toshi. Korang boleh baca dekat twmedia.my. Kita nak promote. Okey, korang boleh buka twmedia.my, korang boleh baca artikel-artikel terkini. Toshi dekat dalam ni, kita punya team daripada editorial kita, menyatakan sebenarnya ramai yang menyangkakan diorang masih lagi pakai diorang nak pakai V4 dan sebagainya. Tidak. Mereka masih lagi mengekalkan inline 4. Tetapi speednya ataupun kita katakan perbezaan masanya yang saya baca, peningkatan masa sebanyak 0.5 saat, Wandi. Bukan sikit-sikit adik. Betul. Setengah saat satu julak masa yang betul-betul besar. Kalau dalam perlumbaan MotoGP, mereka 3 titik perpuluhan diambil kira. So kalau hanya 1 titik perpuluhan, boleh kata satu langkah yang sangat-sangat drastik. So tak mustahil lah ini yang Fabio katakan, kami makin mampu, makin berdaya saing, dan harap benda ni berterusan, kerana sama cikgu, saya, cikgu dan kebanyakan yang menonton pasti dah
rasa agak bosan dengan satu jenama saja. Ya. Betul. Nak juga sorak untuk jenama lain pula. Betul. Dan sebab itulah aku pakai baju Yamaha ini. Nampak? Atau tanya, enjin yang Yamaha KRS tu V4 ke? Bukan. Dia masih mengekalkan inline 4. Tetapi kata-kata dekat sini, Alex Rins dapat meningkatkan masa dia 0.5 saat. Okey, manakala Fabio Quartararo pula mencatatkan masa yang kompetitif. Yang maksudnya memang betul-betul kalau boleh mencabar. Jadi ini impact yang sangat-sangat positif. Walaupun kalau kita baca dalam artikel tu, dia tulis sini meningkatkan kelajuan maksimum 2 km sejam. 2 km sejam. Kita berjalan pun dah 9 km sejam. Kan macam mana 2 km sejam boleh laju, tapi kita kena faham di mana kita kata kelemahan daripada Yamaha, acceleration. Keluar daripada corner kan, acceleration keluar daripada corner, kita tengok memang kena makan bulat-bulat lah. Bukan setakat top speed saja, acceleration pun dah kena makan. Jadi ini yang membuktikan sebenarnya ramai yang cakap argument inline 4 dah sudah pun sepatutnya ditinggalkan, tak wajar. V4 adalah jentera yang jauh lebih baik. Kan? Tapi kenapa kita katakan masih lagi dapat menjadi, dan kita kena faham lah, dia orang ni adalah engineer berkelas dunia, bukan macam kita berkelas belakang. Bukan sekadar membaca, mereka memang ini bidang, memang mereka pengkaji, bukan pembaca seperti mana kita just baca yang ni kata macam ni, yang tu kata macam tu. Tapi dia orang ni bergelumang dengan ilmu. Dan yang menariknya apabila kalau kita fikirkan, benda ni dia orang boleh update anytime. Test pun banyak. Betul, dia orang boleh teruskan test, mereka masih boleh terus test. Dan sebenarnya bagi pasukan Yamaha, kalau lah dia rasa package ini kompetitif, dia nak terus pakai untuk next race, boleh. Dia boleh terus update, no problemo. Itu untuk test performance. Ada sebarang berita lain daripada Harris Test, Wandi? Sini ada lagi Pirelli. Katanya, tapi bukan Harris Test, dia pun berkaitan dengan test juga. Pirelli katanya akan test untuk jentera MotoGP bermula Jun ini. Bukan maknanya MotoGP pakai tayar Pirelli untuk race, tak. Tapi Pirelli dapat panggil beberapa jentera MotoGP untuk sesi test tayar dia. Pada Jun ini. So kita tengoklah macam mana dia sesuaikan dengan jentera MotoGP pula. Dia dah diyakini terbaik untuk Moto3, Moto2, WSSP, WSBK. Tapi untuk MotoGP macam mana? Kita nantikan nanti. Betul. Pirelli memang terbukti WSSP, WSBK, macam saya punya jentera pun pergi SK, Sekolah Kebangsaan. So kan, so saya pun pakai Pirelli, tapi tak apalah, memang mulai walaupun kita akan guna pakai 2027 untuk Pirelli, tapi test bermula sekarang. Test bermula bulan Jun ni untuk dapatkan data yang sepatutnya dengan kemampuan dia, walaupun tak jauh beza WSBK dengan MotoGP, tetapi kita tahu tayar yang akan dipakai adalah berbeza. Tayar yang dipakai akan wajib berbeza dari segi construction dan sebagainya. Dan dekat sini juga kita nak dengar nanti feedback daripada pelumba. Ini yang menarik. Dan yang paling saya nak tunggu, cikgu, sebab Pirelli pernah kata dengan tayar kami, pelumba tak perlu risau tentang limit tekanan, pressure limit. Dia tak akan berbeza banyak, pergi lebih rendah lebih, tak perlu risau. Itu janji Pirelli. So kita tengok, itu betul-betul saya nak tunggu. Atau komen kat sini, Michelin punya tayar banyak problem ke? Fabio waktu sprint race baru 1 lap setengah dah jatuh. Itu lain. Itu sebab benda lain. Tapi memang sekarang ni rata-rata rider dah mula berbunyi tentang tayar. Memang banyak yang dah berbunyi pasal tayar ni. Cuma saya rasa dia masih lagi kalau lah saya rasa dia ni boleh bercakap bebas, sebab dia orang terikat dengan kontrak, dia terikat dengan apa yang boleh disebut, sebab Michelin adalah sole provider kan. Kalau kau sakitkan hati Michelin, kau nak pakai tayar apa nanti kan? So kau akan ada masalah dengan Dorna pula nanti kan. Jadi sebab tu banyak pelumba macam dia bagi hint-hint je. Ramai yang kata tayar tu macam dia ada part macam mana pakai satu set okey, satu set tak okey dan sebagainya. Itu yang menarik untuk kita tengok. Dan kita sangat-sangat nak tengok Jun ni apa yang boleh diberi ataupun apa yang akan dikatakan oleh pelumba-pelumba terhadap Pirelli. Dan mungkin pelumba tak kata apa-apa, kita tak tahu, sebab mungkin akan terikat dengan apa-apa kan. Jadi itu menarik juga tu. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini. Sekejap, Luqman Syawal tanya, bang, bila Martin nak comeback ni? Martin masih lagi dalam
recovery dia, okey, selepas tulang rusuk dia, okey, patah itu hari kan. Tulang rusuk dia berapa batang patah? 6. Dan sekarang ni pun saya nampak dekat dalam Instagram dia pun dia masih lagi sentiasa bersama dengan tulang rusuk kiri dia ke sana ke sini. Jadi dia untuk treatment tulang rusuk lah tu kan, dia bawa tulang rusuk kiri dia ke sana sini kan. Jadi nampak macam tu dia dalam recovery, dan dia sangat-sangat appreciate apa yang dikatakan oleh Mark dan rakan-rakan pelumba yang lain, sebab dia tahu dia punya kerjaya panjang, sangat-sangat panjang lagi. Bukan tak perlu nak rush recovery. Tak perlu nak rush recovery. Retak 11 tak silap. Oh, itu saya tak pasti, tapi mak ai itu je kan. Kalau aku terbatuk tu habis satu pecah semua kan. Tapi saya pun dah lama tak jumpa saya punya tulang rusuk. Last jumpa tulang rusuk saya pun tak tahu kat mana. Rindu tulang rusuk saya ni. Tulang rusuk itu. Tulang rusuk sendiri inilah. Lama dah tak nampak dia. Berlapis aku nampak. Okay, selepas kita katakan evolusi helmet dengan Alpine Star R10 Supertech R10 tu kan, helmet yang menjadi fenomena, dah masuk pasaran Malaysia dah pun sekarang. Harga gila-gila punya harga. Sekarang ni kita tengok Marini ada test AGV punya helmet dengan winglet. Jadi macam mana ni Wandi? Kan? Dia mula mengarah angin di bawah visor ni. Bawah visor, dekat mula ni visor, di bawah ni dia naik ke atas macam tu. So angin tu akan lalu terus. Mungkinlah nak elakkan gegaran. Mungkin nak jaga supaya senang maintain, sebab bila melawan angin dia akan sakit belakang satu. Okey. Jadi mungkin ini salah satu revolusi untuk menjadikan kepala tu lebih stabil. Ini dia visual yang kita dapat tengok sekarang ni. Ini daripada Muhammad Osman. Jangan bangga sangat Man, aku sebut nama kau. Okey, ini artikel yang dibuat oleh Osman. Boleh layari ke twmedia.my. Yang mana nak baca dengan lebih lanjut, boleh pergi ke tw.my untuk baca artikel ini. Ini adalah artikel sedikit tentang bukan sahaja uji jentera, Luka Marini uji helmet berwinglet daripada AGV. Nampak bentuk yang lebih radikal yang kita tengok dekat sini kan. Dengan kita dapat lihat sekarang ni dengan stiker-stiker yang reflektif tu, memang mungkin dia nak mengaburi mata sedikit. Dia macam kereta Proton tiba-tiba jalan nampak pakai belang-belang tu kan. Ada sebab lah tu. Jadi kita nampak ni pun stiker yang diletak dekat helmet ni pun reflektif tu, supaya mungkin tak nak reveal terlalu banyak detail terhadap helmet yang dalam development daripada AGV ni. Betul. Jadi helmet ni bahaya sikit tu. Ya, ada juga yang komen, ada cikgu macam nanti racing suit sekali pun ada winglet juga Who knows? Sini saya nak jawab. Okey. Dorna memang dah tetapkan awal-awal sebelum ada lagi winglet pada jentera. Dia kata suit hanya suit, tak boleh ada penambahan selain itu. So kecuali penambahan keselamatan lah, itu je lah. Penambahan keselamatan boleh. Ada airbag ke apa ke, tapi kau nak bergerigi pakai kulit ikan yu ke apa, tak ada kan. So untuk suit boleh kata tak adalah, hanya itulah kelengkapan helmet, jentera, itu saja. Kita tengok ni update daripada Pali MFV Motor. Dia kata rusuk belakang 4, depan 6. Rusuk belakang kena bedal dengan Dija. Takut dengarnya. Okey, itu adalah AGV, dan ini juga menarik sebenarnya. Helmet ni dia punya development menarik daripada kita katakan arai yang lebih pada bentuk telur tu, R75 punya bentuk yang dia orang percaya sangat, sebab dapat elak rotational punya impact tu kan, sebab dia orang lebih kepada safety. Arai punya ni lebih kepada safety kan. Dia mula pelopor daripada bentuk-bentuk aerodinamik ni ke daripada showy, dan juga shark pada masa dulu dengan belakang dia sampai tutup macam tu panjang. Sekarang ni dia datang dengan Alpine Star Supertech R. Lepas tu sekarang ni dia masuk pula dengan AGV yang baru ni. Kita tak tahu apa inovasi helmet yang akan ada pada masa depan. Dan kita punya story yang terakhir lah. Sekarang ni kita pun saya punya timer pun dah nak habis. Heres akan menyambung kontrak Lita Legendary ni. Bukan yang mana tak tahu, tapi sudah. Lita ni sudah menyambung kontraknya sehingga ke tahun 2031. Wandi. Tapi Lita ni memang ramai tengok. Ya, Lita ni memang dah sangat sinonim dengan perlumbaan motosikal. Bukan sekadar tempat berlumba, tapi tempat test. Sebab itulah wajar kalau dia dikekalkan. Sebab
dari segi cuaca, okay, daripada segi layout, dia sangat diperlukan untuk development motor. So keputusan yang tepat. Satu lagi Sebenarnya, sorry, saya tambah. Satu lagi daripada segi fan tu. Boleh berkemah. Fan tu pun sama. Boleh berkemah, boleh motor. Masa sebelum race tu saya tengok berderet. Parking di tu kakao tu. Dan sebenarnya ramai tak tahu sebenarnya F1 pernah datang Jerez ni dulu kan. So dulu dia pernah, tapi sebenarnya Jerez ni memang dia macam purpose built awal dulu memang untuk motosikal lah. Dia mula tahun 1985. 1985, so kita kata 40 years. 40 years dah 40 tahun Lita tu, tapi masih lagi dalam keadaan yang terbaik dan akan sambung sampai kita kata 2031. Amin Zulkarnain cakap sini 5 tahun tu pejam celik dah 2031. Kau tahu tak COVID dah 5 tahun lepas? Kan? Kau tahu tak? 5 tahun. Kalau dia beranak time COVID dulu, sekarang ni dah masuk prasekolah. Betul lah. Kita kadang-kadang ni macam kan macam tu lah. Jadi kita macam tahu-tahu je dah 2031 dah habis kontrak dah. Macam tu kan. Jadi ni tu wujud ni. Kan? Dan tahu-tahu sekarang ni pun dah Tuwis pun dah kejap je dah berapa tahun dah, 5 tahun dah lah kan. 5 tahun. Dah ada website sendiri sekarang, twmedia.my. Jangan lupa tengok yang mana ada dekat dalam ni, twmedia.my. Offline launching nanti. Kita akan ada launching nanti. Kita akan pergi, kita akan ada soft launch physical launching nanti. Jadi itu dekat situlah. Marcus Schumacher hentam Jacques Villeneuve dekat Jerez. Oh ya ke? Aku tak perasan tu. Okey. Jadi sekarang ni kita pun dah berada di penghujung episod kita. Okey. Next race, bila next race kita, iaitu di French Grand Prix. Korang boleh buka twmedia.my. Tak habis lagi aku promote. Sekarang ni korang boleh buka twmedia.my. Korang boleh tengok countdown untuk ke perlombaan yang seterusnya. Lepas ni dah tak payah berteka-teki. Korang boleh pergi dekat twmedia.my. Terus masuk dekat front page tu, memang terus ada countdown. 8 hari 16 jam 56 minit. 55 minit 58 saat dah sekarang ni tinggal. Jadi korang tahu dah French Grand Prix. Lepas French Grand Prix dia akan ada British Grand Prix. Dekat dalam info ni, info macam-macam benda ada. Korang boleh tengok daripada Formula 1 pun ada, dari segi WSBK, tempatan automatic ranking, podcast GP, dan akan datang kita akan ada wiki, informasi yang lebih mendalam dalam dunia perlombaan ini. Untuk anda semua. Dan dekat bawah dia ada kalender upcoming events dia, bila F1, bila SBK, bila MotoGP, bila Cup Prix. Kita memang ambil tahu semua. Bila lagi yang lain-lain tu semua akan ada sekali dekat dalam kita punya website ni di twmedia.my. Dan juga kalau kepada anda yang mana nak tonton semula podcast GP pun boleh masuk dekat dalam twmedia.my. Kita akan berehat seketika tuan-tuan dan puan. Selepas ini kita akan ke penutup podcast GP kita. Jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan kami. Double salute.